Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata kitab Safi tentu jenazah karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Dia kata, kita baca Melayu lala mudah. Dia kata segala puji bagi Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Segala puji bagi Allah Tuhan. Tuhan tu apa ni makna Tuhan? Tuhan ni tumpuan. Tak? Tuhan tumpuan. Sebut kata Tuhan ni tempat tumpuan. Kalau seandainya tidak ada satu makhluk yang tak tumpu kepadanya, tak layak jadi Tuhan. Jangan kita dengar daripada orang duk cakap Tuhan ni jangan cakap Tuhan. Tuhan ni banyak. Allah Ta'ala se. Tak betul. Itu bahaya tu. Nah, kita orang mukmin, orang yang beriman, apabila sebut kata Tuhan, apa kata Tuhan? Apabila sebut kata Tuhan, itu hanya pada Allah Ta'ala. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apabila kita meletakkan bahawa ada Tuhan selain daripada Allah, hatta walaupun percakapan saja kita cakap, boleh jadi kufur. Tu? Mana Tuhan Hindu? Mana contoh dia kata apa dia? Yesus itu sebagai Tuhan Kristian. Kan? Dewa tu Tuhan Hindu, contoh. Cakap dengan kita boleh jadi kufur. Kena wajib kena mengucap balik 2 kali masyarakat. Sebab apa? Kita orang beriman, kita orang Islam, apabila sebut kata Tuhan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah tiada Tuhan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa ada lagi Tuhan selain daripada Allah, kufur. Macam kafir. Ya, Tuhan kau, Tuhan kau, Tuhan aku, Tuhan aku. Tak boleh. Tak. Kalau agamamu, agama aku tak apa. Kalau Tuhan kau, Tuhan kau. Sebab kita etikot kita ada sunnah wajib. Bukan kita orang Islam, wajib kena etikot. Mu kafir ke, mu Islam ke, mu Buddha ke, mu Kristian ke, semua hakikatnya Allah lah Tuhan. Walaupun mu tak ngaku sekalipun Allah Ta'ala tu sebagai Tuhanmu, mu ngaku Yesus tu sebagai Tuhan, contoh misal. Tak, tetap tak boleh kata. Kalau agama aku tak apa, dipersilakan. Tak. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kita baca surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi aku bagi aku. Tapi kalau kita Tuhanmu, Tuhanku. Jangan. Tuhanmu pun Tuhanku pun Tuhanmu. Siapa dia? Allah. Kena faham kan? Kena cakap dengan orang, jangan cakap. Tuhanmu, Tuhanku. Ataupun Tuhan. Kita kena faham, Tuhan ni tempat tumpuan. Nanti belakang lagi sifat 20 kita akan urang la ilaha illallah. Apakah yang termaktub dalam la ilaha illallah? Sifat huluyah, sifat ketuhanan. Sebab itu semua kita ngaji dah. Sifat ketuhanan ni ada 2. Istighna dan iftiqar. Nanti kita buat. Okey. Dan segala puji bagi Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Allah Ta'ala yang mentadbirkan ni alam ni. Alam semesta ni. Alam-alam ni makhlukat. Selain daripada Allah Ta'ala ni dinamakan alam makhluk. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masiwallah. Makhluk tak dia? Makhluk ni masiwallah. Barang sesuatu yang lain daripada Tuhan Allah. Barang sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu dinamakan makhluk. Makhluk apa mana makhluk? Benda yang diciptakan. Tidak sebut makhluk apa? Makhluk ni tiap-tiap benda yang diciptakan. Siapa yang mencipta? Allah. Allah tu dinamakan Khaliq. Kita ni makhluk. Tengok. Segala puji bagi Tuhan yang mentadbirkan segala alam. Dengannya lahnya Allah kami memohon pertolongan pada segala urusan dunianya dan hari kemudian. Dengan dia Allah Ta'ala lah kita pohon urusan dunia dan akhirat. Sebab dia yang mentadbirkan. Apa jua sekali di bawah tadbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Seperti mana dalam surah dalam surah Tabarak, awalam yarau ila at-tayru fawqahum saffatin wa yaqbid. Awalam yarau ila at-tayru, dak mudah tengok ke bagaimana burung. Ila at-tayru fawqahum, dak atas gerbang. Saffatin wa yaqbid, buka kebah burung tutup. Itu semua. Anda awalam yarau ila at-tayru fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikumna illa ar-rahman. Tidak bergerak itu malaikat dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan sifat ar-Rahman. Itu tidak terbang. Walaupun nampak zahirnya burung yang terbang, fi haqiqati, pada hakikatnya Allah yang mentadbir. Ni tiap-tiap angin apa semua sekali ni semua itu Allah Ta'ala yang mentadbirkan. Tidak ada satu pun yang tidak ditadbirkan illa manakah Allah Subhanahu. Tengok. Okey. Semoga Allah Ta'ala mengucap selawat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam atas penghulu kami Nabi Muhammad. Selawat dan salam, ucap selawat dan salam. Semoga Allah Ta'ala mengucap selawat dan salam. Lagu mana mengucap salam Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Selawat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Apabila kita kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala innallaha wa malaikah, Allah Ta'ala dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salamlah kepada Nabi. Selawat Allah Ta'ala kepada Nabi dengan makna apa dia? Yang zilu rahmah, Tuhan turun rahmah. Tak? Allah Ta'ala selawat daripada Nabi, selawatlah Allah Ta'ala kata dia selawat. Kata Allah Ta'ala selawat itu dengan makna Allah Ta'ala turun rahmah. Innallaha wa malaikah, malaikat pun selawat pada Nabi. Selawat apa dia? Malaikat minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salamlah kepada Nabi. Apa selawat kita? Kita ni doa. Itu kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu selawat. Tengok. Serta keluarganya dan para sahabatnya sekaliannya, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha besar. Tidak ada daya upaya kita. Mana ada daya? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kita. La haula, yakni tidak ada daya nak melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Tidak ada daya untuk menjauhkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan la quwwata tidak ada daya nak melakukan ibadat dengan Allah Ta'ala, tidak ada kekuatan nak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala illa billah. Itu yang dikendaki tidak ada daya dan tidak ada upaya. Ada daya kita nak ibadah. Siapa yang pilih kita buat ibadat? Allah. Kita boleh berzikir, siapa yang boleh? Allah Ta'ala. Tak ada kita nak benda pun. Kita boleh tarik wasbih pun, takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak biar. Kalau tak temu kita, khabar-khabar mari hari suluk tamu tak tahu anak. Tu Allah Ta'ala lah yang mengaturkan. Cuma kita nak belajar sikit lagi, faham dalam perjalanan kita. Jangan jahil, jangan kita jahil. Biar sempurna dalam perjalanan. Habis tu. Tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Dan dia kata al-faslu al-arkanul islami khamsatun. Bermula rukun Islam tu 5 perkara. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala.